Hello, Assalamualaikum gang. Saya Ahmad dari Bro Auto Paint Garage. So hari ni saya nak tunjuk sedikit sebanyak macam mana proses-proses dekat bengkel kita. Macam mana kalau korang hantar cat kereta kat kita, apa yang kita buat. Okay, first thing first, kita akan buka kereta-kereta ni. Kita akan buka barang-barang dia apa semua. Kita akan deassemble lah, kita panggil deassemble. Bumper apa semua, lampu kita akan bawa keluar semua, door trim, semua benda kita bogelkan. Okey, seterusnya kita akan buat bodywork, which is kita akan gosok part-part yang mana yang tak rata dan kita akan cement, buat apa yang patutlah. Okey, seterusnya proses primer. Ini adalah proses primer. Kalau korang boleh tengok, kelabu ni sebenarnya primer. Okey, apa selepas primer? Jom. Okey, seterusnya adalah proses cat, naik color, naik warna. Macam ni lah. Kita akan naik warna macam kereta Viva ni, dia naik color kelabu. Silver, my bad. Dia naik color silver. So seterusnya apa proses dia? Jom. Okey, seterusnya adalah proses pemasangan. Selepas naik cat, selepas naik color, naik clear, kita proses pemasangan. Selesai pemasangan, kita akan buat kerja polish pula. Kita akan polish the whole body part apa semua, kita akan polish balik. So, apa sebab polish? Jom. Selesai polish, kita akan QC kereta pula. QC sikit bang. Selepas QC, kita akan hantar basuh kereta. Selepas hantar basuh kereta, kita akan parking kereta. Kita akan shoot video. Lepas shoot video, kita akan call customer. Dalam masa yang sama, kita akan call customer, suruh customer datang pick up. So, kepada siapa yang nak datang polish, nak datang polish pun boleh. Siapa nak datang hantar cat, nak polish, nak touch up, bumper, bonnet, side mirror, spoiler, bumbung, apalah sekalipun, boleh. Okay? Nak cat, cari bro.